Korang komen je aku tak pandai jahit. Bos, dari tadi bos ngadap benda ni. Ingat yang senang, kau buat. Kau buat. Kenapa ni? Ini customer nak beli tapi rosak. Kita repair. Siapa kata lelaki tak pandai jahit? Tadi rosak, tadi tak boleh jahit. Sekarang dah boleh jahit. Kau tengok ni. Kita dah servis apa semua. Kasih customer puas hati. Jenama korang tengok ni. Nama apa ni? Nampak jenama apa kan? Apa kata lelaki tak pandai jahit ni ah? Alamak. Ini orang panggil jahit zigzag. Dia kalau nak jahit tegak, ni kalau perempuan yang tak pandai jahit selalu dia jahit macam gini. Sekejap. Jahit macam gini. Budak-budak pun boleh jahit. Oh, tegak. Ni jahit tegak. Kalau yang ni orang panggil jahit zigzag. Kau tengok ni. Macam-macam ada. Kau nak check macam mana? Yang ni tak silap aku ni jahit butang tak silap. Jahit butang okey. Bermakna mesin ni okey. Dia jahit macam gini lah. Ni apa tak faham sangat benda ni. Sekejap, mengikat ni. Sangkut ni.